Harga emas turun RM25. Tapi sampai bila tuan-puan? Kalau anda masih tunggu, harga mungkin boleh naik semula tanpa amaran. Emas memang ada turun dan naik harganya, tapi dalam jangka masa panjang, trennya tetap menaik. Pada 3 April 2025, harga emas mencatatkan rekod tinggi RM493 untuk 1 gram. Hari ini, 5 April 2025, harga emas turun jadi RM468, yang mana berbeza RM25. Apakah maksudnya tuan-puan? Ini adalah peluang untuk kita beli lebih banyak gram emas dengan jumlah yang sama. Kalau anda selalu tunggu harga lebih rendah, anda mungkin terlepas peluang yang terbaik untuk simpan emas. Sebab apa tuan-puan? Realitinya, bila harga naik, ramai baru sedar patut beli masa murah dulu. Jadi, jangan ulang kesilapan orang lain. Ambil peluang ini untuk tambah simpanan emas anda sebelum harga emas naik lagi. Klik saja link di bio untuk mula simpan emas hari ini.